Minyak ada je. Kenapa dia? Tak tahulah. Enjin tak boleh hidup, tapi minyak ada je. Oh iya ke? Cuba buka bonet jap. Kau rasa sebab apa, Jad? Jap, aku tengok jap. Sebab ni aku tengok minyak ada ni. Aku rasa mungkin sebab ignition coil tak pun distributor kau ni. Ignition coil dengan distributor tu apa? Ignition coil dengan distributor tu, nanti aku cerita lah. Hai, nama saya Ijat. Untuk enjin petrol, ia memerlukan sumber nyalaan untuk proses pembakaran. Mana sumber nyalaan? Untuk enjin versi lama, sumber nyalaan datang daripada distributor. Distributor ni, dia bersambung dengan camshaft. Jadi apabila camshaft tu dia berpusing, shaft dekat distributor ni dia pun akan berpusing juga. Automatically rotor ni dia akan berpusing, nampak? Dia akan berpusing juga. Apabila kereta dihidupkan, 12 voltage bateri akan disupplykan kepada distributor, dan distributor ni dia ada ignition punya sequence yang mana dia akan menghantar signal kepada coil. Ini dia coil. Ignition coil ni dia akan menggandakan lagi 12 voltage yang disupplykan daripada bateri ni menjadi 25,000 voltage. Ignition coil ni dia akan menghantar spark yang berhigh voltage kepada rotor melalui distributor cap. Apabila high voltage spark dia sampai je dekat rotor ni kan berpusing. Jadi rotor ni akan menghantar balik spark tu kepada empat-empat terminal ni mengikut firing sequence 1342. Jom saya tunjukkan macam mana spark tu terhasil mengikut sequence. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah coil yang pertama, ini coil yang kedua, ini ketiga, dan ini yang keempat. Sebab enjin kereta ni dia menggunakan 4 silinder. Bila distributor shaft ni dia berpusing mengikut camshaft, rotor dekat dalam ni dia akan berpusing juga dan menghantar high voltage spark kepada coil ni. Jadi bila saya pusing, high voltage spark tu akan pergi kepada yang pertama, yang ketiga, keempat, dan yang last sekali kedua. So sekarang kau dah faham lah kan kenapa distributor ni penting untuk enjin? Ya, sekarang aku sudah mengerti. Aku dah tukar lah distributor kau. Cuba kau hidupkan. So dah settle lah kan? Dah settle, Jad. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Sudahkah anda belajar? Sila like, komen dan share.